Tahun 1980, Kampung Botakanan, Perak. Rosli, penggali tanah upahan JPS berusia 38 tahun, dengar bunyi mengerang dari bawah lubang parit yang dia gali dekat tebing Sungai Perak. Rakan sekerjanya dah balik, tapi bunyi itu makin kuat. Rosli letakkan cangkul. Dia dengar dengan teliti. Bunyi mengerang bertukar jadi raungan perlahan. Tanah di bawah kakinya mula bergegar. Raungan semakin kuat. Sesuatu sedang muncul dari bawah. Bau tanah berlumpur tercium kuat. Retakan muncul di sekeliling lubang. Angin sejuk berbau busuk terhidu dari dalam. Rosli nampak sesuatu bergerak dalam gelap. Bayangan kelabu besar menggeliat perlahan. Tanah runtuh separuh. Tangan gergasi berlumpur keluar. Jari-jari panjang, kukunya hitam. Kepala muncul. Muka seperti manusia, tapi kulit berlumpur. Mata merah menyala. Mulut terbuka luas. Tingginya hampir 3 meter. Bota mengangkat tubuhnya keluar. Rosli terpaku. Keesokan paginya, Rosli nampak tapak tangan gergasi saiz 1 meter terbenam di tanah. Lubang yang digali runtuh sepenuhnya, terbuka luas seperti gua bawah tanah. Anda berani gali tanah dekat sungai waktu maghrib?